So semalam kita dah dikejutkan oleh Apple sendiri, iaitu dia dah naikkan harga semua barang-barang Apple punya produk. Yeay, entah ye ke apa ke, tapi tak apalah, dekat Thread pun ramai orang actually menyesal diorang tak beli MacBook awal-awal, tak beli iPad awal-awal semua tu. And then sekarang dia dah naikkan harga 500, 700, ada even pun 1,500 macam tu. 2,000 pun actually ada juga sebenarnya. So dekat dalam video ni saya akan bagi tahu apa benda produk-produk Apple yang dah naik harga, and also apa solusi yang kita ada sekarang ni dekat lunch crisis ni. Nama saya Yul daripada Pocket Socket. So let's go. So kalau kata korang dah terbaca artikel oleh Tim Cook ataupun terbaca daripada Apple sendirilah yang diorang dah naikkan harga untuk Apple produk, tak kisahlah untuk MacBook, iPad ataupun Mac Studio, or even screen Apple tu sendiri pun rasanya naik harga macam tu kot. Or even semua servis daripada Apple tu sendiri dah naik harga. And apa yang kita boleh nampak, actually benda ni dah lama dah diberitahu oleh Tim Cook sendiri yang dia akan naikkan harga, Apple akan naikkan harga, tapi tak tahu lagi bila. And sekarang actually masanya lah yang diorang actually akan naikkan harga. And kita pun boleh nampak dekat dalam website dia dah start naikkan harga semua tu. And benda ni pun actually kita boleh predict pun, sebab dekat dalam dunia gadget ataupun dunia PC, barang-barang elektronik ataupun barang-barang yang pakai DRAM ataupun RAM punya chip memang dah naik harga daripada bulan Ogos 2025 dulu. Ianya disebabkan oleh kita ada kompetitor baru yang dekat dalam dunia teknologi ni, iaitu AI. AI pun dah pakai RAM punya chip yang kita pakai sekarang ni dekat dalam korangnya PC, tak kisahlah RAM ke SSD ke. Fun fact, actually SSD pun ada di RAM ataupun chip yang actually dibuat oleh 3 orang ni, 3 company ni, iaitu kita ada Hynix, Micron dan juga Samsung. So daripada 3 ni actually dah ada pun yang dah di-reserve oleh Apple sendiri, tapi lama kelamaan dia tak cukup juga. So kita tak boleh nak buat apa-apalah pasal tu, sebab kalau katakan korang memang dah keep on update dengan benda-benda teknologi ni, korang tahu yang RAM harga dia dah naik. Kalau katakan korang nak dapatkan M.2 SSD 1TB, sekarang ni korang boleh beli dengan harga at least RM1,000 macam tu. Dulu actually harga dalam RM200 macam tu, sekarang dah RM700 ke RM1,000 macam tu. Memang harga dia memang dah naik. So korang tak boleh nak buat apa-apa, tak boleh nak salahkan Apple sangat 100%. Ini memang krisis daripada teknologi punya dunia ni lah. Itu je lah apa yang boleh dirungkaikan ataupun disinopsiskan apa yang Tim Cook cakap dekat dalam interview dia dengan Daily Media. Dengan siapa saya pun tak ingat, tapi tak apa, saya letak kat sini. So benda ni pun actually tak boleh nak elak, sebab kan supply and demand. Macam kalau kata orang belajar ekonomi, bila demand dia naik, so supply dia pun actually nak kena catch up dengan kenaikan tu, ataupun harga dia kena naikkan, sebab kan kita terhadkan pelanggan macam tu. So apa benda je yang naik untuk Apple produk ni? So saya bagi tahulah. So first off, kita ada benda yang paling baru yang ada dekat dalam Apple punya produk line up, iaitu kita ada MacBook Neo. Sebelum harga dia dinaikkan, harga dia adalah 2499 untuk 256GB. Sekarang ni dia tambah RM500, iaitu harganya sekarang adalah RM2,999. Kalau kata korang nak dapatkan 512GB punya variant, korang boleh dapatkan sekarang dengan harga RM3,399. Harga dulu RM2,999. Korang boleh nampak harga dia dah naik RM400. Memang semua orang actually nak pakai MacBook Neo tu sebab dia memang murah, satu, and then boleh pakai untuk student semua, satu, and warna dia pun actually agak cantik. Ada warna pink, ada warna hijau, semua tu. Ramai Gen Z actually beli MacBook Neo tu lah. Untuk orang-orang komersial ataupun orang-orang yang dah kerja, diorang akan pilih MacBook Air. Malang sekali actually MacBook Air pun naik harga. MacBook Air M5 sekarang harganya adalah RM5,499 daripada RM4,699. RM700 naik harga. Actually saya pun nak kena beli MacBook Air juga tu sebenarnya, MacBook Air M5 ni, tapi itulah kita punya hasrat tu tak sampai. Dan kalau katakan korang nak beli yang 15 inci punya variant, korang boleh dapatkan sekarang dengan harga RM6,299. Harga original dia adalah RM5,499. Boleh nampak kenaikan dekat situ. And kita pun boleh nampak dekat dalam Pro variant juga, harga dia dah naik daripada RM6,999 ke RM8,499. Actually itu untuk 14 inci punya. 16 inci pun naik harga juga, 10,999 ke 12,499. Actually boleh nampak kat situ. Saya pun terkejut juga, harga dia naik RM1,000
RM500. And then untuk orang yang nak beli iPad, kita boleh nampak kat sini iPad sekarang dah harganya atas RM2,000. Dah tak ada dah harga iPad bawah RM2,000. Ya, macam contoh kita boleh tengok iPad 2026 ni harga asalnya 1599, naik sekarang 2099. Dan then kita ada juga iPad Pro M5, harga dia memang naik teruk, kita boleh nampak. So untuk 11 inci daripada 4499 dia bertukar menjadi 5499. Dan untuk 13 saja variant 5799 dia naik 6799. So untuk student, saya minta maaf, memang tak boleh buat apa-apa lah. So kita dah cakap pasal harga-harga. Apa solusi yang kita ada sekarang ni? So solusi yang kita ada, nombor satu adalah korang boleh trade in barang-barang iPhone ataupun barang-barang Apple korang yang lama. So korang boleh je beli barang yang korang nak beli tu. So kalau kata korang nak beli macam contoh MacBook Air yang baru, korang boleh je trade in barang korang. Macam contoh korang ada MacBook yang lama, korang boleh trade in and dapatkan diskaun sekali lah. So itu cara yang korang boleh pakai untuk beli yang brand new set. So the solution number 2 yang kita ada adalah korang boleh beli MacBook ataupun iPad secara second hand. Yes, actually itu antara the only solution yang kita ada untuk beli barang-barang Apple yang murah. So kalau kata korang tengok dekat second hand punya store ataupun dekat Carousell ke Mudah ke Facebook Marketplace, korang boleh nampak yang harga dia memang dah turun sebab orang dah pakai. Itu actually the only solution yang kita ada. Kita beli barang yang terpakai, which is boleh dapat harga yang agak murah sekarang ni lah. Saya tak ingat actually harga dia berapa, tapi saya akan tunjuk kat sini lah. Kita boleh belilah dekat situ. The only solution yang kita ada untuk dapatkan yang murah. Kalau katakan korang desperate sangat untuk beli barang-barang Apple tu, MacBook ke iPad ke, saya actually suggestkan untuk korang untuk beli yang second hand punya produk tu lah. So apa je produk yang actually Apple tak naikkan harga lagi? Actually ni agak surprising. Actually iPhone 17 tak naik harga lagi, and also Apple Watch pun tak naik harga lagi. Tapi ada kemungkinan akan dinaikkan harga juga sebab dekat dalam tu still ada memory chip and even ada juga storage and also whatnot. So memang dah bersangkut paut, memang akan naik harga macam tu. And even untuk iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max yang akan dikeluarkan nanti bulan 9, maybe akan naik harga juga. Untuk iPhone 18 pun tahun depan maybe akan naik harga juga. So kalau kata korang actually dapat apa-apa info ataupun dapat apa-apa ilmu dekat dalam video ni, korang boleh je leave like, share dan juga komen. Jangan lupa untuk subscribe Pocket Socket untuk dapatkan lagi update berkenaan pasal iPhone, Apple ataupun dunia gadget ni lah. So nama saya Yul daripada Pocket Socket. Assalamualaikum dan bye-bye.